FM. Betul-betul. Ni. Sebelum ni depa duk kenal orang. Hari ni Mok Cu nak kenal depa balik. Jom kita tengok apa jadi. Mari kita dalam lah. Selamat dengan para Fauzana. Dengan Hafiz ya. Hai, mana dia? Mana dia? Oh, Jom! Para Fauzana. Dah. Dia duduk sini. Oh, Jom! Siapa ni? Lina kawan ni mana? Ya Allah! Selain wanita! Ambil gambar. Oh, kamu nak jelek. Hang diam. Hang salah. Saya ambil gambar mau set. Kau dah buat panggilan hangit tiap-tiap hari dah. Siti Nurhaliza. Mana? Siapa? Siti Nurhaliza yang punya idea. So kami buat panggilan hangit kepada Mok Cun. Oh, di mana? Ketuk ke tampi Mak Cun. Ketuk ke tampi Mak Cun. Orang yang tak pernah kena marah dan gini. Tiap hari yang kena orang. Panggilan hangit. Bos. Mana salah kamu sana? Hang diam. Jangan duk gerak-gerak. Mak Cun, ada Siti Nurhaliza Mak Cun. Mak Cun, Siti Nurhaliza Mak Cun kena marah malam. Tak apa. Dia kata tak apa. Diam. Jangan gerak. Macam mana Mak Cun boleh lepas bagat ni? Diam. Jangan cakap apa. Mak Cun dia kepala. Kami ikut. Jangan duk tanya apa pun. Ni Mak Cun habaq kat kami. Pasal apa Mak Cun masuk dalam studio kami? Dah kami tengah live Mak Cun oi. Siapa suruh hang cakap ni? Aku tak suka lah hang duk cakap-cakap apa. Kami tengah on air ni Mak Cun oi. Diam. Learning ni tempat aku. Dia conquer studio. Apa Mak Cun? Aku duk dengar hang kenal orang panggilan hangit sana sini. Lepas tu aku dengar ni beberapa hari lalu hang duk buat apa? Panggil siapa tu? Director apa pengarah? Pengarah tak seberapa tu. Cerita pasal aku. Dia tak popular, tak apa. Aduh, suruh buat cerita pasal aku kenapa? Tak, kita call Emma Fatimah untuk menaikkan rating dia. Aku ada main-main dia kat Twitter. Aku boleh Hang baca ke Twitter? Baca. Hang ada kau? Ada follow Siti Nurhaliza. Hang follow kau ngocunnya. Follow Siti Nurhaliza. Habis macam mana hang tahu aku tulis apa dekat aku punya Facebook? Minta maaf. Weh, baiknya. Kak Emma, balik Kak Emma. Allahu Akbar, Allah. Emma Fatimah. Hot FM. I macam tak boleh terima lah bila ada bulu you dekat dalam roti tu. Saya rasa macam tak logik je. Makcik, itu saya dah makan makcik punya roti. Lalu cakap ada bulu dalam perut saya.